Seorang peternak burung puyuh mengalami kerugian kira-kira RM30,000 selepas ternakannya mati dalam kebakaran di Jalan Kampung Genting di balik pulau malam tadi. Menurut Su Wei Shing, 39 tahun, kejadian berlaku apabila rumah asal keluarganya yang kini disewakan terbakar, termasuk reban burung puyuh dan sebuah lori milik mereka. Menurutnya, selain 3,000 burung puyuh, beberapa mesin makanan ternakan lori turut musnah dengan anggaran kerugian mencecah RM30,000. Tambah Wishing, mereka sekeluarga usahakan ternakan burung puyuh itu lebih 30 tahun dan hasil jualannya menjadi pendapatan utama keluarga. Sementara itu, penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan itu pada jam 9.59 malam dan tiba di lokasi 4 minit kemudian. Jelasnya kebakaran melibatkan dua buah rumah jenis kekal dengan kebakaran 70 dan 40% masing-masing serta reban burung puyuh seluas 75 kali 70 kaki persegi yang terbakar 60%. Bagaimanapun, tiada mangsa dilaporkan terlibat dalam kejadian itu dan operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada jam 12.34 tengah malam tadi.